Abang balik tu abang nak di mana abang? Nak pegawai tentu ya bang. Nak pegawai tentu je. Kalau abang bos abang sampai dah lo ni bang. Kalau abang bos 20 abang sampai. Kata dia strip belah terus depo ni ramai. Ha? Tu mati seorang. Mati seorang. Jika rakyat buat jenayah, itu mungkin sudah biasa berlaku. Tapi kalau polis buat jenayah, dengan siapa lagi rakyat nak bergantung harap? Ikuti kisah ini. Assalamualaikum, terima kasih dan kami hargai atas komen-komen korang untuk video lepas. Seorang penunggang maut manakala seorang lagi cedera selepas sebuah kenderaan polis melanggar dua motosikal di Kangar malam tadi. Siasatan awal mengesahkan terdapat kecuaian berpunca daripada anggota polis yang memandu kenderaan pikap terlibat. Ingat lagi ke korang, kejadian kemalangan maut melibatkan sebuah kenderaan peronda polis yang berlaku pada malam Isnin 25 November 2025 di Jalan Pesiara Wawasan berhampiran Mini Putrajaya, Kangar, Perlis. Insiden ini berlaku kira-kira jam 10.20 malam ketika keadaan jalan dilaporkan gelap dan hujan sebelum itu. Ketika kejadian, sebuah pikap polis sedang menjalankan tugas ronda rasmi di kawasan berkenaan. Kemalangan tersebut mengakibatkan seorang penunggang motosikal maut manakala seorang lagi cedera parah. Menurut maklumat orang awam, pikap polis berkenaan dipercayai datang dari arah bertentangan sebelum bertembung dengan dua buah motosikal. Lokasi kejadian dikenal pasti berhampiran kawasan Gua Sami dan berdekatan Komplek Dewan Undangan Negeri Perlis. Pelanggaran itu menyebabkan kedua-dua penunggang motosikal terjatuh dan mengalami kecederaan serius. Keadaan menjadi kecoh apabila orang awam yang melalui kawasan tersebut berhenti untuk memberikan bantuan awal. Ketua Daerah Kangar Assistant Commissioner Yusyarifuddin Muhammad Yusof memaklumkan siasatan mendapati kemalangan punca daripada kecuaian pemandu pikap polis. Beliau menjelaskan bahawa kenderaan peronda itu dipercayai hilang kawalan sebelum memasuki sedikit laluan bertentangan. Akibatnya, pikap tersebut merempuh dua buah motosikal yang sedang bergerak dari arah berlawanan. Susulan kejadian berkenaan, pihak polis telah menahan anggota yang memandu pikap tersebut bagi membantu siasatan lanjut. Tindakan penahanan dibuat mengikut prosedur siasatan dalaman polis Diraja Malaysia. Pada masa sama, polis turut membuka kertas siasatan di bawah peruntukan undang-undang berkaitan. Akibat kejadian ini, seorang penunggang motosikal disahkan meninggal dunia di tempat kejadian akibat kecederaan parah. Mangsa dikenal pasti sebagai Muhammad Firdaus Aiman Zainun berusia 24 tahun. Manakala seorang lagi penunggang Alim Nur Hakim Ajasri 25 tahun mengalami kecederaan parah di bahagian muka. Kedua-dua mangsa dipercayai menunggang motosikal secara berasingan ketika kejadian berlaku. Mayat Muhammad Firdaus Aiman dihantar ke Jabatan Forensik Hospital Sultanah Bahia Al-Ustar untuk proses bedah siasat. Proses pengecaman dibuat oleh ahli keluarga dalam suasana pilu. Difahamkan, kematian mangsa disebabkan kecederaan serius di bahagian kepala dan badan. Bedah siasat dijalankan bagi mengesahkan punca kematian secara rasmi. InsyaAllah saya akan ambil tindakan, saya akan tuntut keadilan lah untuk arwah anak yang baik, anak yang menurut katalah cucu kesayangan Tok dia, Tok Wan dia, sebab dia seorang cucu yang menjaga Tok dan Wan dia di kampung. Sebab kami memang tak ada lah siapa nak harap jaga Tok Wan. Dia lah yang duduk dengan Tok Wan jaga. Menurut ibu saudaranya Nur Farizah Hazain 39 tahun, arwah sempat membuat panggilan video pada petang hari kejadian. Dalam panggilan itu, arwah memaklumkan bahawa rumah datuk dan neneknya di kampung Tititok Bandar dimasuki air banjir. Arwah kelihatan sibuk membantu menyelamatkan keadaan rumah yang dinaiki air. Panggilan itu menjadi komunikasi terakhir antara mereka sebelum tragedi berlaku. Nur Farizah menjelaskan dia sepatutnya pulang ke Perlis untuk membantu mengangkat barang di rumah keluarganya. Namun begitu, hasrat itu terpaksa ditangguhkan kerana hujan lebat di Pulau Pinang. Disebabkan itu, dia mengambil keputusan untuk menunggu terlebih dahulu sebelum pulang. Tanpa disangka, penangguhan itu menjadi perpisahan terakhir dengan anak saudaranya. Arwah keluar makan bersama 5 orang rakannya. Mereka kemudiannya dalam perjalanan pulang sebelum kemalangan berlaku. Nur Farizah berkata dia menerima panggilan daripada seorang lagi anak saudara yang memaklumkan
memaklumkan arwah terlibat dalam kemalangan. Pada ketika itu, dia masih berharap arwah hanya cedera ringan. Namun tidak lama kemudian, abangnya memaklumkan bahawa arwah telah meninggal dunia di tempat kejadian. Berita itu menyebabkan seluruh ahli keluarga terkejut dan tidak mampu menahan kesedihan. Muhammad Firdaus Aiman merupakan anak sulung daripada 4 beradik. Arwah juga pernah kehilangan seorang adik yang meninggal dunia akibat kemalangan jalan raya pada tahun 2013. Ibunya pula menetap di Langkawi dan mempunyai masalah kesihatan akibat kemalangan terdahulu. Keadaan itu menyebabkan arwah banyak memikul tanggungjawab keluarga. Sejak kecil, arwah dijaga oleh Nur Farizah sebelum berpindah tinggal bersama datuk dan neneknya. Arwah menetap di kampung Tititok Bandar bagi membantu menjaga datuk dan neneknya yang tidak sihat dan memerlukan perhatian harian. Justru, arwah dianggap sebagai harapan utama keluarga. Selain itu, Muhammad Firdaus disifatkan sebagai seorang yang baik, ringan tulang dan sentiasa membantu orang sekeliling. Arwah juga sangat prihatin terhadap kebajikan ahli keluarga tanpa mengira masa. Arwah sering memanggil Farizah dengan panggilan ibu kerana hubungan mereka yang rapat. Susulan kejadian ini, keluarga memaklumkan hasrat untuk mengambil tindakan undang-undang. Langkah tersebut diambil bagi menuntut keadilan atas kematian Muhammad Firdaus Aiman. Jenazah Muhammad Firdaus kemudiannya dibawa keluar dari Jabatan Forensik Hospital Sultanah Bahiyah selepas selesai bedah siasat. Pada 26 November 2025, jenazah Muhammad Firdaus Aiman Zainun selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Surau, Hutan Aji Kangar, dengan suasana pengebumian diselubungi kesedihan apabila ahli keluarga, saudara mara dan penduduk setempat hadir memberikan penghormatan terakhir. Sementara itu, ibu saudara arwah, Nur Farizah, dilihat dalam keadaan sebab ketika menguruskan urusan pengebumian. Seorang anggota polis berpangkat korporal mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrat Kangar atas 2 pertuduhan memandu dengan berbahaya hingga menyebabkan kematian seorang penunggang motosikal di Kangar pada akhir November lalu. Dalam perkembangan siasatan, polis mengesahkan kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Peruntukan itu melibatkan kesalahan memandu secara berbahaya sehingga menyebabkan kematian. Rakaman serta keterangan saksi juga dikumpul bagi melengkapkan siasatan. Beberapa hari kemudian, anggota polis yang terlibat dikenal pasti sebagai Muhammad Zuhairi Zunazar Abdul Syukur, 38 tahun. Dia bertugas di Balai Polis Kangar dan berpangkat korporal. Tertuduh dibawa ke Mahkamah Majistret Kangar untuk menghadapi pertuduhan. Prosiding dikendalikan di hadapan Majistret Nur Natasha Rizal. Muhammad Zulhairi mengaku tidak bersalah atas pertuduhan memandu dengan berbahaya sehingga menyebabkan kematian. Selain itu, tertuduh turut berdepan satu lagi pertuduhan memandu secara tidak cermat dan tidak memberi perhatian sewajarnya. Pertuduhan kedua ini berkaitan kecederaan parah yang dialami oleh Alim Nur Hakim Al-Jaisri, 25 tahun. Kesalahan tersebut didakwa di bawah Seksyen 43-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Kedua-dua pertuduhan dibacakan secara berasingan di mahkamah. Jika sabit kesalahan di bawah Seksyen 41-1, tertuduh boleh dikenakan denda sehingga RM50,000 atau penjara maksimum 10 tahun. Selain itu, lesen memandu boleh dilucutkan tidak kurang 5 tahun atau sehingga 10 tahun. Bagi Seksyen 43-1 pula, hukuman melibatkan denda tidak melebihi RM10,000 atau penjara maksimum 12 bulan. Lesen memandu juga boleh digantung atau dilucutkan kelayakan. Pendakwaan kes dikendalikan oleh pegawai pendakwa, Inspektor S. Magiswaran dari Polis Diraja Malaysia. Dalam hujahnya, beliau memohon mahkamah menetapkan jaminan sebanyak RM9,000 terhadap tertuduh. Pendakwaan turut memohon supaya lesen memandu tertuduh digantung sepanjang tempoh perbicaraan. Permohonan itu dibuat bagi memastikan kepentingan awam terpelihara. Peguam tertuduh Hasnul Arishah Hamdan daripada Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan memohon jaminan minimum. Beliau memaklumkan anak guamnya mempunyai tanggungan isteri dan 3 orang anak berusia antara 3 hingga 10 tahun. Selain itu, tertuduh turut menanggung ibu yang sudah lanjut usia serta seorang adik yang masih belajar. Peguam turut menegaskan tertuduh tidak pernah mempunyai rekod jenayah sebelum ini. Hasnul juga berhujah bahawa anak guamnya tidak berisiko melarikan diri kerana menetap dan bekerja di Perlis. Beliau memohon pertimbangan mahkamah agar menetapkan jumlah jaminan yang munasabah. Selepas mendengar hujahan kedua-dua pihak, mahkamah membuat keputusan terhadap permohonan tersebut. Keputusan dibuat berdasarkan keseimbangan kepentingan awam dan hak tertuduh. Mahkamah akhirnya menetapkan jaminan sebanyak RM5,000 bagi kedua-dua pertuduhan terhadap tertuduh. Selain itu, lesen memandu Muhammad Zuhairi Zunazar digantung sehingga kes selesai dibicarakan. Kes ini nampaknya agak perlahan. Adakah sengaja atau memang prosedurnya seperti itu? Jika polis sudah jahat, rakyat mungkin tidak boleh percaya lagi. Ketaatan membuta tuli kepada autoriti adalah musuh terbesar kebenaran. Semoga keluarga arwah mendapat keadilan sewajarnya dan kita mendoakan Allahyarham Muhammad Firdaus Aiman Zainun diampunkan segala dosanya serta ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah.
Sekian, terima kasih.